Okey, Banji dari nama Banji apa? Abdullah bin Muta. Sakit apa Banji ni? Dia berada artritis. Berapa tahun dah? 20 tahun. Tak boleh bangun, jalan pun tak boleh. Ini yang tak boleh jalan ni baru ni lah. Tak boleh dalam jalan. 10 tahun. 10 tahun. Fui, lama tu. Okey, Banji selepas kita buat rendaman ni. Rendaman ni kita ada buat urutan sikit. Apa Banji rasa? Dia kurang sikit lah. Dari segi kesakitan dah kurang. Dan bergerakkan pun dah tak ada teruk macam dulu lah. Menggetar bila berdiri. Dia dah tak ada menggetar lah. Cuba Banji berdiri. Berdiri Rasa ringan tak Banji? Ringan sikit lah. Kalau selalu duduk terempas kan? Dulu saya ni dah. Okey, try duduk. Adalah terlepas ni. Tidak terlepas. Tak terlepas Alhamdulillah. Sebenarnya berterima kasih kepada dia terpanggil MX5 ni lah, yang membantu Banji meredakan kesakitan yang setelah hampir 20 tahun Banji memang 20 tahun. Saya dah kira dah. Setiap dia buat angiogram dekat AJN, start itulah saya kena. Mula kaki tu mula kena. Okey Banji, terima kasih. Okey, bau tengkuk okey. Yang sebelah kanan ni masih. Yang kiri dah kurang sikit. Sebab kanan ni kita selalu angkat berat kan. Angkat barang-barang. Alhamdulillah. Terima kasih Banji.